Mari. Aku berada di Aceh. Okey. Nak tunjuk ni sign kita ni. Dulu dia jaga kita lah sebab dia sini kita. Okey. Ebert. Sulam mendengar Hamzah Pehua dia jaga kita. Okey. Hari ni kita Ebert, apa khabar? Baik. Ya, nama dia Bird sebab sempena nama apa Larry Bird. Tengok dulu gila NBA lah. Tapi dia ada nama lain juga, Rod Stewart. Rod Stewart. Kita tak kira zaman tu. I am selling. Okey. Ni namanya kedai lama. Aku hari ni nak buat video pasal kedai-kedai hot show, kedai-kedai legend, kedai-kedai lama. Orang Aceh kalau dia tubik tu dia akan ingat kedai Pokong. Ni kedai Pokong ni. Kedai gambar Pokong. Ni sebelah ke apa nama? Cok Andi. Cok Ambi? Kedai lucik lah. Kedai lucik lah. Dulu aku tanya kedai roti canai guna situ. Tak? Bawah tu. Lagi kedai ni. Rosyid tu hujung situ. Rosyid je situ. Kedai Rosyid bekas situ dulu. Ada ada. Ni nak ayah je. Tengok tunjuk tu situ. Okey. Tu lah Bukit Lama dulu. Dulu kalau saya demo tahu aku lahir 1970. So lepas tu SPM aku pergi KL lah. Ni market lama ni. Sebelum ditukar ke market baru tu. Tahun 84 86 pindah. 80 ni? Oh tahu dia. Kita cari orang betul kan hari ni. Sini market. Okey. Arwah mak ayah kat akak buka kedai sini lah. Kedai pasar sini jual baju ke apa. Kita ingat dia masuk SN ni. Betul ke apa? Tak. Ingat lagi. Lepas tu bas stesen Balama ada lagi? Pakai lagi? Tak ada lagi. Tak ada dah. So lepas ni tukar ke mana? Ke hak baru lah. Pasar besar Aceh hak baru tu. Akak dia sini dengan situ lah. Mak ayah akak jual kain. Jual baju. Sebelum tu jual toy. Jual mainan. So hari ni kita nak mari kedai ni. Ni kedai Soho ni. Pokong. Suluh sini sikit. Banyak sikit. Ni. Apa dia? Papan tanda, papan kedai pun signboard kedai pun lama lagi. Ni hal lama betul ni signboard dulu ni. Mana? Ni. Hak panggil ayah ya. Tak Haji Bueh. Tak Haji Bueh? Tengok dah dulu dia kena lukis. Dulu tak kena lukis tak? Lukis. Dia tak ada apa? Cok printing tak ada. Tak ada. Ni tengok ni. Ni lama ni. Lama belakang ni. Okey lah. So, depan ni kita nak tunjuk lagi ada kedai apa? Hak so sini. Kedai Edmoy ya. Kedai Edmoy. Ada lagi yang jual? Ada. Kedai Godel ada lagi? Godel tak ada dah. Tutup dah. Dia tak nego tu dah lah. Tak ada. Tapi kalau tengok bumbung dia bumbung habis dah. Ada depan tu. Kedai orang lain. Saya demo tu. Kedai apa Kedai makan tu, kopi tiam. Tak ada dah. Tak ada dah. Baru belakang. Baru belakang. Lepas ni kita nak pergi round-round Bandar Aceh ni. Tengok nostalgia tempat-tempat lama. Aceh ada pagar wayar tak? Dulu Aceh ni Aceh Kelah lah, Aceh Kota Baru ada pagar wayar. Nama Sky. Sky. Lepas tu kedai Medtech. Kedai Medtech mau kedai lama juga. Kedai lama. Tapi dia pindah situ tak? Ada orang kedai situ. Medtech kedai pohonnya lah. Hal ni benda tempat-tempat ni orang tahu lah. Kalau Aceh, hal ni legend. Ada lagi siapa lah ni? Berapa tahun? Kedai ni berapa tahun? 70 tahun lebih. 70 tahun lebih. Kedai ni 70 tahun. Kalau nak mari ambil gambar video dipersilakan cari Albert akan tolong. Nak sejarah Aceh ni dia boleh tahu. Dulu situ pada bola ada lagi. Pada bola ada lagi. Situ ke apa dia dulu Dulu jabat. Apa? Dak jabat pos sini. Betul ni? Ni jabat tanah, jabat semua duduk sini dulu. Lepas tu pindah belakang. Aku nanti tunjuk tempat panggung wayar Sky tak? Sky tu kakak tunjuk. Lepas tu aku sebelum pindah ke Kampung Bakak, aku tinggal di Sapa Dajah 5 saja. Tinggal di tepi Sky tu. Lah ni jadi pasar ke? Pasar Aceh. Okey? Nak ikut? Jom. Okey. Jumpa saya pula minum air ni. Ken ni. Ebert ada. Ni abang ni ada ni. Tengok ni.
Siapa nak beli je? Dua episode. Goi bisa. Ada. Welcome to my hometown. Mace. Mace. Ni, abang rumah kita ni. Cina ni. Kecek sikit. Orang lama sini ni. Ya. Orang lama sini. Orang lama Mace ni. Ni kena pokong ni. Abang pada abang ni. Tengok tu. Tu Ken tu. Tu TikTok memang tengok. Mari siapa nak cuci gambar lah, cuci gambar ke nak buat apa pasport ke visa ke apa ni kedai legend ni pokong ni. Kita mari kedai lama ni toke apa ni toke Mr. Tan. Kedai apa ni ni apa ni kedai Cok Ambi sebelah pokong ada kedai lama juga. Ni jual kedai rucik. Siapa dah niaga sini boleh tu. Kedai rucik ni kedai lama ni. Berapa tahun kedai ni? Ni Sultan, berapa tahun dah? Sama tua saya. Berapa? 60 lebih. Dia mau muda lagi nampak. Muda lagi nampak. Lama dah. Kedai lama 60 lebih tahun. Sama orang potong lah kedai gambar. Ya. Pokok 70 lebih dah. Lebih kurang tu ni kedai-kedai lama ni. Bagi kita tengok kedai-kedai lama pindah belakang dah. Bumbu nak utuh dah. Lalu kedai godel ke depan tu. Tengok dah. Tak ada dah kedai godel. Ni kedai-kedai kalau macam tahulah kedai godel mana. Kalau ada bandar macam ni lah. Tak ada dah lah. Dulu makan nasi sini sama lah. Kita rau-rau macam tengok apa dia? Tengok macam lah. Tengok ni. Kita tengok tu ada lagi tu. Esso dulu orang panggil Esso lah, ni panggil Petron. Esso mobil dia tukar jadi Petron. Ni balap poli lama ni. Macam ni balap poli lama ni. Lah ni tukar pindah dah ke tempat baru. Kita slow jalan dekat dengan masjid kita ni. Mana masjid tu depan. Masjid tu. Ingat lagi ke demo? Siapa-siapa orang Maceh pergi KL ni ingat lagi ni apa ni? Masjid ni. Masjid Maceh. Masjid Maceh. Ni saya sebah lama. Lah ni pindah ke JPJ tu lah. Masjid tu nama dia Masjid Sultan Jaya Putra. Okey, ni Bandar Maceh lah ni. Bandar Maceh. Kita nak tengok kedai lagi kedai ni. Kalau siapa nak ingat lagi ni kedai gambar Rainbow lah. Kedai ni pun lama juga ni. Adalah 50 tahun, adalah rasanya lebih ni. Tapi kalau tanya kedai ni semua orang tahu. Yi Brothers atau Yi Brothers ni orang panggil apa kedai pohonnya. Ni kedai lama ni. Yi Brothers dulu 7-Eleven tak ada, ketuk pintu nak susu, nak minta apa susu ke gula ke. Ni kedai ni lah Yi Brothers. Dia jual bagai guncik lah. Lama ni, soho ni. Kalau Maceh kan, orang Maceh tahu lah kedai pohonnya. Ni kedai lama ni. Kedai kopi Ek Mui. Dulu ada jual sate sini. Lah ni ada jual nasi ayam. Okey. Dulu bitik. Dulu depan tu dulu Pagawai Sky lah. Pagawai Sky kalau tak salah nama dia. Tak tahu siapa dia, ada gambar boleh datang akak. Ni ada ni. Mana ni? Pagawai Sky. Ni bitik. Ni kedai saya ayah kahwin lah.
Ni Edmoy. Edmoy lah ni jual nasi air. Nasi air sini. Sini boleh. Siapa dia nak mari dia boleh makan sini. Pergi kat tempat lain pula. Tempat tu dulu tempat apa tu? Taman bunga situ. Tempat budak main tu dulu. Lah ni jadi apa? Data nikmat kotaan. Tu post office tu ada lagi tu. Dekat dengan kedai pokong tu. Kedai post office lama. Ada lagi tu. Dulu tak ada ni bangunan-bangunan sini ni. Pusat khidmat ahli parlimen macam tak ada sini. Dulu sini itulah Sky Panggung-Raya Sky dulu. Kedai lama juga ni. Wong Siong Hing Furniture. Wong, kedai Wong dulu pemain basketball Malaysia. Zaman 70-an ke? 70-an 80-an. Ni dulu sini Panggung-Raya lah ni. Ni Sky. Soho Kelantan macam ni. Ada Panggung-Raya macam Kota Baru sini. Sini. Lepas tu sini rumah Cik Guli lah. Ada siapa sini? Cik Guli, rumah Acong situ. So dulu sinilah. Sini ialah Panggung-Raya. Sini ada pokok besar so sini. Lah ni macam berubah dah lah. Tu ramai akak waktu 70-an, 80-an. 70-an, 80-an lah. Lepas tu sini dulu tak ada gegar ni. Akak tinggal sini ni. Ni ialah Panggung-Raya. Lepas tu sini ni tak ada bangunan ni. Rumah orang belakang sini. Saya Cina macam tu waktu tu tinggal sini lah. Sebelum dia nak pindah ke Kampung Bakar, mana ke Kuaitan. Tinggal sini. Dulu tak ada ni, hutan dalam tu. Okey, pasar macam pun tak ada lagi tu. Sini. Dulu tahu ke demo. Pasar macam tu, situ ada ke apa? Ada buat circus, Royal Circus ke apa? Royal ke apa? Royal London Circus ke? Gajah mari sini. Pertunjukan gajah, circus dulu. So ni tempat rumah akak dulu lah. Waktu tu sampai Darjah 5 akak tu pindah ke Kampung Bakar. Inilah suasana lah ni. Kita boleh depan ni pergi pergi kedai apa tu? Mac Terrace dah. Kalau main macam ni dekat dengan tepi market besar macam ni. Inilah pasar besar macam ni lah kedai Mac Terrace. Tu Chop Tai Seng Hardware Electrical. So jual TV, jual kipas. Okey, kita tengok kedai dia ni. Ni kedai dia. Siapa dia ni? Hasan tak? Cucu Hasan Siapa dia Mac Terrace? Nenek. Nenek dia mah? Nenek. Memang ada lagi ah. Nenek tinggal lama. Tapi nama dia orang kenal siapa lah ni? Siapa lah ni orang tahu? Siapa dia kenal Mac Terrace? Kenal belakang lah. Kenal belakang. Oh jual apa sini? Jual macam-macam lah. Barang elektrik. Barang elektrik ni. Hardware ada juga. Kita ingat elektrik lah. Hardware pun ada juga. Hardware sikit-sikit lah. Wiring. Engine air. Apa dia? Engine air. Pump air. Pump air. Okey. So siapa-siapa dia nak cari. Okey mesti ingat kedai ni. Sebab Soho dia lah kedai legend. Aku hari ni cari kedai legend di Macam ni. Mesti ingat lah. Mari jumpa Hasan lah. Mari jumpa Hasan. Cucu pada Mac Terrace. Okey dah. Terima kasih banyak dah. Lepas itu ada kedai mah tu Sebi Kijang. Dulu kalau tak salah panggil dekor. Ni sini wayaknya dulu tu sekolah akak tu, sekolah menengah akak tu. Sekolah menengah Hamzah situ. Dululah. SPM 1988. So ni ialah pasar besar Macang. Ingat dengan cerita nak pindah dah lah ke uptown Macang ni. Okey, dulu sini yang sebelum ada bangunan ni, akak dia lagi. Waktu tu sekolah rendah. 70 gitu lah. So waktu tu
ada circus, Royal Circus of London. Ada kat sini. Tanpa raja nak buat rima sini. Ada dulu. Okey. Nah, nak tunjuk ni kedai saing kita ni. Ni kedai emas Tong Seng ni. Tong Seng ni ni sekolah sekali lah. Tapi dia muda pada aku sikit lah. Okey. Nama dia Akei. Mari kita tengok. Ni saing kita je. Akei. Toke emas ni. Kak. Beli mah mah jatuh harga ke tak? Jatuh hari ni berapa? Hari ni 5 ni. 58 ni? Oh, 58 ni ni. 58 ni. So belilah dia mau jual mah rata saja ke 91 ni? Ya 91 ni. Lagi ke apa? 999 tak jual? Tak ada. Tak ada tak? Jual 91 ni. Kedai ni berapa tahun dah? Kedai ni 1948. Oh, 1948. Dulu sini kau duduk belakang tak? Duduk belakang. Belakang sekolah, belakang balai poli lama tak? Duduk sini pun dalam 37 tahun. Yelah, kita umur lebih kurang tak? Ada muda lagi banyak. Muda setahun ya. Belum tahu. Tengoklah, semua sihat lah. Mak sihat ke? Mak sehat lagi. Sihat lah, sihat belakang lah. Betul lah deh. Okey. Belilah lah ni sebab murah. Tu harga turun ke? Deh. Bagus. Hari tu naik sampai 700 Ni lapar kita sini jual. Hari tu paling apa? Ni apa? Ni lapar. Bukan 7. 700. 700 lah. Tu tinggi sangat ni lapar. Ni lapar deh. Ni lapar. Patu balik. Alright. So, okeylah. Itulah kedai-kedai lama boleh nampak ni. Di Maceh dah. Okey. Kita masuk pasar lepas ni. Tengok video lain lah pasar. Balik kapur. Kalau tunjuk kapur kita, kapur Maceh kita ni. Nanti Amah. Sihat lagi tu mak dia. Okey. Okeylah, terima kasih banyak. Okey.